Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, and good morning everyone. Hi, I'm Anisha Razarifah Dizakifli, reporting for TV Pustaka Space. A brand new year, a fresh start, and a new chapter begins. Welcome to the 2026 school session. After a long school holiday, the school is finally bustling with familiar faces, new friendships, and new ambitions. Some students walk in confidently, some with excitement, while others a little bit of nervousness. Nonetheless, that's what makes the first day special. So this morning, our school organized a meaningful program known as First Day of School, specially designed to welcome students back, create new and positive environment, and motivate everyone to begin the year with the right mindset. So, without further ado, let's go! Ancaman jenayah dan First masalah assembly disiplin. for 2026. PDRM melalui Pegawai Perhubungan Sekolah yang ditugaskan. So right now, our principal, Encik Muhammad Shukri bin Saleh, is giving his speech. Unggul, juara, hebat. IDP PIBG is currently giving the KIM Pahang kit to the 50 students who come early to school today. PDRM adalah sangat penting di sekolah ini bagi memastikan pelajar-pelajar datang ke sekolah dalam keadaan yang bersemangat, datang sekolah dengan keadaan yang berazam baru pada tahun baru, dan memastikan di samping itu PPS akan memastikan pelajar-pelajar tidak terlibat dan terdedah kepada mana-mana salah laku berkaitan masalah di sekolah, berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang melibatkan undang-undang yang berlaku di Malaysia pada masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Suzana binti Awang, AJK bahagian Paya Besar merangkap Ketua Eksekutif di Kolej Syed Pahang. Pada hari ini saya mewakili Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Pahang dan juga YB Datuk Indra Muhammad Zahar untuk penyerahan kits makmur kepada anak-anak di Sekolah Menengah Seri Pancing. Jadi untuk makluman semua, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan lebih kurang dalam 14.8 juta untuk pemberian kits makmur ini. Jadi ini bukan hanya sekadar serahan untuk peralatan tulis dan juga voucher kepada pelajar, tetapi juga adalah tanda sokongan dan juga daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dalam dunia ilmu pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu insentif kepada anak-anak yang dalam kategori miskin, yang mana pihak Menteri Besar sangat prihatin berkenaan dengan perkara ini. Saya berharap agar pelajar yang menerima sumbangan kit tulis makmur ini dapat belajar bersungguh-sungguh, dapat menghargai setiap apa yang diberikan oleh kerajaan negeri dan juga dapat membalasnya pada suatu hari. Bukan pada hari ini tetapi pada masa akan datang. Untuk selain daripada hari ini kita akan memberi, dan saya harap pada akan datang
pelajar akan pula memberi untuk kerajaan negeri, insyaAllah. Faham?